faham benda ni, you tak takut gagal lagi. Seriously, I cakap, kalau you faham benda ni, you akan jadi orang yang tak takut kehilangan, tak takut gagal, tak takut apa yang orang cakap pasal you. Mindset ni simple saja. Semua benda ni, hidup hanya sementara. Susah sementara, sedih sementara. Apa yang orang cakap pasal you pun sementara. Pasal besok, diorang akan lupa. Bila you betul-betul faham benda ni, you tak akan overthinking. Dulu, aku jenis cepat goyah. Bila orang tak suka dengan saya down. Bila saya gagal, saya rasa dunia ni dah gelap. Tapi satu hari, saya mula ubah cara fikir. Saya cakap kat diri sendiri, kalau benda ni tak kekal, kenapa nak benda ni kuasai dan kontrol hidup saya? Dari situ saya belajar lepaskan dan teruskan jalan. Jadi kalau you tengah takut, tengah risau, tengah rasa stuck, ingat, apa yang you rasa ni sekarang semuanya akan berlalu. Bila mindset you dah kuat, tak ada apa dalam dunia ni boleh jatuhkan you. Kalau suka video ni, tolong komen Alhamdulillah. Like dan share video ni dan repost video ni supaya kawan-kawan dapat manfaat. Kalau nak belajar lagi tentang bisnes, klik kat profil Dennis. Masukkan maklumat dan Dennis akan hubungi anda dan guide anda. Like, join Dennis.